berkenaan dengan hadis-hadis yang membuatkan diri kita ni memperbaiki diri. Dan kita hari tu 2 hari lepas ke 3 hari lepas saya ada baca pasal hadis Nabi kan. Dia dalam bab pesanan-pesanan Nabi kepada kita. Saya nak cerita sikit lah kongsikanlah beberapa hadis bimbingan untuk kita, especially untuk saya lah sebagai yang membaca ni, untuk kita boleh sama-sama memperbaiki dan juga refleksi diri kita lah. Nak baca satu hadis riwayat Tirmizi dan juga Ahmad, faktor yang mengecapi kebahagiaan. Ini hadis berkenaan dengan faktor yang mengecapi kebahagiaan. Daripada Fadhalah bin Ubaid radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, berbahagialah orang yang diberi hidayat kepada Islam, manakala kehidupannya pula sentiasa mencukupi dan juga berpada. Hadis ni cerita tentang kebahagiaan yang sebenarnya adalah bila kita ni dapat hidup dalam keadaan kecukupan, dan juga hidup dalam keadaan berpada-pada. Inilah kebahagiaan bagi satu manusia. Sebab sesuatu yang berlebih-lebihan, sesuatu yang kurang, maka dia akan membuatkan kita mula untuk kurang syukur dan juga kurang sabar.